Felda Suatu pernah terkeluar daripada pengurusan Felda selama 10 tahun. Pada 2005, gugusan di Felda Zon Selangor telah rujuk semula dengan Felda. Jadi pada ketika itu memang amat getir untuk kita menguruskan selama 10 tahun keluar daripada pengurusan Felda. Berbagai cabaran yang telah kita hadapi, tempuhi pada ketika itu. Jadi hasil daripada kerja keras daripada pihak pengurusan Felda dapat kita menangani segala masalah yang ada ketika itu. Jadi inilah hasil yang dapat kita banggakan hingga ke hari ini dari segi peningkatan hasil yang baik. Jadi secara langsung pada komuniti Felda Suatu lebih baiklah daripada dulu. Daripada dari segi kerjasama amat dibanggakan, amat baik. Sebab kami bekerja dalam satu kumpulan dengan bantuan ketua blok. Setiap kali isu ada masalah, kita dapat selesaikan bersamalah dalam surat JKKR, JKPL. Jadi kita tak biarkan segala isu masalah itu berlarutan . Selama 30 tahun saya bekerja dengan Felda ni, inilah hasil dia. Saya dulunya tak ada experience dalam kerja ladang. Saya daripada Felda Trading, saya semua ada tahu tentang bisnes, kan? Saya tak tahu tentang ladang. Tapi pada 1/9/2005, saya pindah syarikat daripada Felda Trading kepada Felda FAN. Ketika itu saya orang yang ketiga sampai di Felda Suatu. Dan saya rasa bila saya sampai, memang pada asal tu saya nak tukar syarikat tu rasa seronok. Sebab daripada bisnes nak tukar pada ladang. Memang saya belajar masa sekolah ladang. Saya belajar ladang. Jadi saya rasa kena dengan jiwa saya ladang ni. Tetapi bila saya sampai ke Felda Suatu, mula-mula first lapor diri pada 1/9, saya tengok Felda Suatu bukanlah seperti sekarang. Dulu dengan saya tak ada pengalaman, orang tak ajar saya masuk ladang. Dengan ladang yang buat permulaan selama 3 tahun, memang susah. Saya rasa kita mengalir air mata saya. Pokok mahang dia besar-besar ni. Dekat bukan saja yang kata di dada, tapi di lorong ni pun sama. Besar-besar ni pokok mahang. Dan dia punya pokok sawit liar dia hampir sama saja dengan pokok asal. Jadi bayangkan ketika itu, macam mana kita nak uruskan ladang. Betapa susahnya. Betapa orang kata, kalau hati saya tak cekal ketika itu, memang saya balik pada syarikat asal. Lebih-lebih lagi, saya seorang je pergi. Isteri saya dekat Melaka, saya dekat sini. Saya rasa baik saya balik belakang. Tapi demi peneroka Felda Suatu, saya rasa sebab saya pun anak peneroka, kalau saya tak usahakan, saya tak tolong peneroka, siapa lagi nak tolong? Bagi saya, Felda Suatu ni, dia harus berterima kasih kepada Felda dengan Felda ICP. Kerana mereka lah mencetus balik jalan macam mana diorang nak hidup senang seperti sekarang. Masa saya mula-mula datang, nak cerita pada rumah lah. Rumah kaki tangan, memang semak sebelumnya ada penduduk luar sewa. Saya duduk di rumah mana dengan, sebab sebelum ni saya berkhidmat di Pahang, di Felda Tersang 1. Lepas tu alhamdulillah bila Felda Teknoplan masuk, saya ditukarkan ke sini sebab saya adalah menantu peneroka Felda Suatu. 3 tahun pertama, keadaan pejabat lama tu sebelum berpindah pejabat baru tu macam mana Pak Arihan? Pejabat tak secantik inilah. Pejabat yang dah 10 tahun ditinggalkan, sekarang pun pejabat dia dah diruntuhkan, dah jadi garaj. Masa tu dengan keadaan yang bilik kerani kecil je untuk dah muat dalam 2 orang. Bilik pengurus dan ada dinding untuk bilik penyelia. Lepas tu di dalam bangunan tu bersekali dengan stor baja. Dia ada kisahnya suatu ni, ada sampai tu masa bila ada pembangunan yang
digembar-gembur ataupun diharapkan oleh pihak kerajaan atau pihak kerajaan negeri tentang mengambil tanah Felda ini untuk dimajukan, kena ada pemaju-pemaju yang ingin memajukan daerah Hulu Selangor. Salah satunya masih di dalam zon Terolak, tapi ia adalah di dalam area zon Hulu Selangor. Jadi dia agak empat rancangan sahaja dalam Selangor. Dia ada pura mengatakan akan diambil kawasannya. Peneroka-peneroka akan menjadi jutawan terkejut, orang kata kan zaman tu. Tapi dia tak menjadi. Jadi dari situ impact ni banyak berlaku. Yang diharapkan tidak seperti yang digemburkan. Jadi permasalahan berlaku dari segi penjagaan kebun, dah semangat dalam Felda tu agak berkurangan. Dekat situlah datangnya semula selepas dimasuk Felda mula datangnya dengan Felda Plantation Management, mula ditubuhkan masuk ke dalam Felda Suatu untuk mengambil alih sistem-sistem yang ada dalam pengurusan ladang. Lihatlah, orang kata masih lagi ada yang dah terbiasa buat sendiri, mereka dah senang, tapi tak ramai yang mampu. Memang ada yang membuat sendiri, boleh mandiri, tapi untuk hak mereka sendiri mungkin boleh. Tapi bila untuk skala yang besar mungkin tidak mampu, kerana ia memerlukan kebijaksanaan untuk menguruskan ladang yang luas. Kalau setakat menguruskan 10 ekar, 20 ekar, 30 ekar mungkin. Tapi kalau skala yang sampai 20 lot, 30 lot, saya rasa kalau setakat mandiri tak lepas nak buat gitu. Melainkan dia ada satu kontrak besar, walaupun kontrak besar pun dia kena lihat juga macam mana dengan masyarakatnya, pembayarannya. Jadi kat situ ada pro and kontra. Alhamdulillah dengan kemasukan FAM ke dalam sistem Felda ni, dia nampak ada pembaharuan. Jadi alhamdulillah dengan kesabaran, dengan tolak ansur antara peneroka dan FAM, kita dapat lihat hasilnya sekarang semakin baik dan ramai yang mana dahulu agak keberatan yang digembar-gembur, yang mendengar cerita-cerita yang kurang enak tentang FAM dah mula berminat semula untuk bersama semula dengan FAM. Alhamdulillah kami di Felda Suatu dapat lihat keberkesanannya, semakin ramai yang mula berminat untuk menyerahkan semula ladang yang mereka uruskan kepada di bawah pada FAM. Mak itu anak-anaknya tak ramailah, 3 orang. Tapi suami membuat bengkel motor kereta lah, sebagai tambah pendapatan. Kebetulan pula Mak itu masa tu memang guru tadika lah, adalah sumber. Cuma peneroka lain lah yang jadi masalah. Pendapatan nak pergi sekolah, kebanyakan kena jalan kaki. Sebabnya tak ada motor kereta, tak ada masa tu kan. Agak susah lah. Untuk bila dah peneroka Felda dah ambil alih, pendapatan pun memuaskan. Dari 1,002 sekarang dah meningkat, dalam 20 tahun ni hampir 7,000 lah sebulan. Alhamdulillah lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lokman Benyamin, FC Felda FPM SB Suharto. Jadi pencapaian hasil untuk di Felda Suharto ni selama 7 tahun, umur pokok adalah sehingga pada bulan Mei ni telah mencapai 10 tan per hektar, dan saya menjangkakan bahawa ladang Felda Suharto ni boleh pergi hasil sehingga 24 tan per hektar untuk tahun 2025. Jangkaan pada masa akan datang, insya-Allah selepas ini dengan umur 7 tahun ini dan akan datang akan meningkat lebih daripada 25 tan per hektar. Antara kaedah-kaedah yang kami buat adalah yang pertamanya kami menggunakan mekanisasi sebanyak 90% mekanisasi kita gunakan, yang mana dia dibantu oleh pekerja-pekerja mahir yang menggunakan mekanisasi ini. Keyakinan dan penyertaan peneroka pada masa sekarang amatlah baik, di mana ramai juga bila kita nak buat tanah semula yang terbaru,
ramai yang hendak bersama untuk buat tanam semula. Dengan faktor kejayaan yang ada pada sekarang yang kita telah kecapi, di mana peneroka telah mula mencapai pendapatan daripada tahun lepas RM1,500, RM2,000 sebulan, sehingga kini dia boleh mencapai RM7,000 lebih pendapatan sebulan peneroka. FVM We are the story.